Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya kini berada di Surau Al-Huda di Jeluk Impian, yang mana saya datang ke sini untuk meninjau kerja-kerja yang telah dilaksanakan untuk membuat pagar baru anti-climb yang ada dekat sini, yang mana peruntukan daripada kami adalah sebanyak RM20,000. Ianya untuk melaksanakan sebahagian daripada kerja-kerja ini untuk pagar ini, dan saya datang sini pun berpuas hatilah untuk melihat apa yang telah dilaksanakan di sini. Pagar anti-climb ini memang pentinglah untuk memastikan bahawa ialah tak ada haiwan ke ataupun orang cuba masuk dan sebagainya isi keselamatan. Jadi saya nak ucapkan terima kasihlah kepada pihak pengurusan surau kerana telah bersama dengan kami untuk melaksanakan projek ini, dan ianya adalah sebahagian daripada projek Mesra Rakyat Parlimen Baru.